Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Badamil Nuruddin, nombor metrik 085499. Pada hari ini, kemudian kami akan membentangkan tajuk sewa, iaitu rukun kedua dalam akad jual beli, iaitu sewa. Sewa bermaksud lafaz atau ucapan yang diungkapkan oleh kedua-dua pihak yang berakad, iaitu penjual dan pembeli, sebagai tanda relaan, persetujuan dan kehendak mereka untuk menjalankan urusan jual beli. Sewa terdiri dari dua unsur utama. Pertama, ijab, iaitu tawaran daripada penjual. Contohnya, penjual berkata, "Saya jual baju ini pada awak dengan harga RM50." Kedua, qabul, yang bermaksud penerimaan daripada pembeli. Contohnya, pembeli menjawab, "Saya terima" atau "Saya beli." Melalui ijab dan qabul ini, kedua-dua pihak menunjukkan persetujuan mereka terhadap akad yang dilakukan. Kedua jenis sewa. Kita akan melihat dua jenis sewa, iaitu sewa sarihah dan sewa kinayah. Yang pertama adalah sewa sarihah. Sewa ini menggunakan lafaz yang jelas dan terus menunjukkan maksud jual beli tanpa sebarang keraguan. Contohnya, penjual berkata, "Saya jual" atau "Saya milikkan kepada awak." Manakala pembeli pula berkata, "Saya beli" atau "Saya terima." Lafaz seperti ini sudah cukup untuk mengesahkan akad kerana maksudnya sangat jelas dan tidak memerlukan penjelasan tambahan. Yang kedua ialah sewa kinayah. Sewa ini menggunakan lafaz yang boleh membawa maksud jual beli atau maksud lain. Contohnya, penjual berkata, "Saya serahkan barang ini kepada awak." Pembeli pula berkata, "Saya ambil." Dalam keadaan ini, akad hanya sah jika disertai niat atau tunjuk yang menunjukkan bahawa kedua pihak benar-benar bermaksud untuk melakukan jual beli. Kesimpulannya, sewa merupakan salah satu rukun penting dalam akad jual beli kerana ia menjadi bukti persetujuan antara penjual dan pembeli. Tanpa ijab dan qabul yang jelas, sesuatu akad boleh menjadi tidak sah atau menimbulkan pertikaian pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Fahmi bin Omar, 0856 Ya, hari ini saya akan terangkan slide yang ketiga, iaitu jual beli secara mut'ah. Okey, apa itu jual beli secara mut'ah? Mut'ah ialah jual beli yang berlaku tanpa lafaz ijab dan qabul. Penjual dia terus memberi, menyerahkan barang, manakala pembeli menyerahkan bayaran sebagai tanda persetujuan. Contoh yang biasa kita buat kat kedai, kita ambil barang tu dan kita bayar tanpa ada perkataan "saya beli" dan "saya jual". Menurut pandangan fuqaha, pandangan masyhur mazhab Syafi'i, jual beli secara mut'ah ni tidak sah kerana tidak ada lafaz ijab dan qabul. Tapi sebahagian ulama mengatakan jual beli mut'ah ni sah je sebab sudah biasa dilakukan oleh masyarakat sekeliling. Sebagian ulama membenarkan bagi barang-barangan kecil dan bernilai rendah yang biasa dibeli oleh masyarakat seperti gula, barang-barang dapur ataupun sebagainya. Cara ini lebih mudah praktikal untuk urusan seharian. Pada zaman sekarang, kebanyakan urusan jual beli berlaku secara mut'ah, termasuk di pasar raya, kedai sebanyakan dan Malaysia lain diri. Seterusnya, jual beli orang bisu dan syarat-syarat sewa. Hukum orang bisu al-haris. Orang bisu tidak mampu melafazkan ijab dan qabul dengan lisan. Oleh itu, isyarat yang jelas dan difahami boleh digunakan untuk menunjukkan kerelaan dan persetujuan dalam akad. Tulisan juga boleh menggantikan percakapan, malah dianggap lebih kuat kerana dapat menjelaskan kehendak dan persetujuan dengan lebih tepat. Syarat-syarat sewa. Yang pertama, berlaku dalam satu majlis akad. Ijab dan qabul hendaklah dilakukan dalam majlis yang sama tanpa terputus oleh perkara yang lama atau tidak berkaitan. Yang kedua, qabul mesti menepati ijab. Penerimaan hendaklah selaras dengan tawaran yang dibuat tanpa perubahan pada harga atau syarat yang dipersetujui. Yang ketiga dan yang terakhir, tidak digantung dengan syarat atau masa. Akad tidak boleh dikaitkan dengan syarat yang belum pasti atau ditanggung kepada masa hadapan. Contoh, "Saya jual rumah ini kepada awak jika hujan esok." Ini adalah tidak sah kerana bergantung kepada syarat yang belum tentu berlaku. Macam kita janji dengan orang tu untuk jual beli, tapi
perkara yang dijanjikan tu belum tentu berlaku. Okey, kesimpulannya, sighah memainkan peranan penting dalam menunjukkan keredaan kedua-dua pihak yang berakad. Walaupun lafaz adalah cara asal, isyarat, tulisan dan muta'ah boleh diterima dalam keadaan tertentu mengikut pandangan fuqaha dan uruf masyarakat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman bin Jaafar, Biometrik 085 dan 82. Hari ini saya nak tentang berkenaan syarat yang pertama dan kedua. Jadi yang pertama, keserta majlis akad. Jadi yang pertamanya, tidak boleh ada tempoh yang terlalu lama antara ijab, tawaran dan kabul, iaitu penerimaan. Dan tidak boleh diselisih dengan percakapan lain yang tidak ada kaitan dengan akad. Saya tak boleh ada percakapan lain lah. Dan seterusnya, jika perbincangan masih berkaitan urusan jual beli, maka akad tetap sah walaupun memberi masa yang lama. Okey. Yang kedua, persetujuan kabul dan ijab. Kabul mestilah sama dengan ijab dari segi yang pertamanya ialah harga, dan yang kedua barang yang dijual, dan yang ketiga kaedah pembayaran. Jadi jika terdapat perbezaan pada perkara-perkara tersebut, maka akad jual beli tidak sah. Okey. Slide ke-6. Okey, slide ke. Jadi yang ketiga, tidak digantungkan atau ditetapkan tempoh. Jual beli tidak sah jika digantungkan pada suatu syarat yang akan berlaku pada masa hadapan. Seterusnya, dihadkan dengan tempoh masa tertentu. Contoh, aku menjual rumah ini kepadamu jika sebulan datang. Contoh ya. Contoh kedua, aku menjual kereta ini kepadamu selama setahun. Namun menetapkan masa untuk membayar harga adalah dibenarkan, kerana harga yang belum dibayar dianggap sebagai hutang dalam tanggungan pembeli. Okey, itu saja. Assalamualaikum, saya Muhammad Hanif, Biometrik 085 Hari ini saya akan menerangkan tentang wujud, iaitu rukun ketiga bagi perkara yang diakadkan, iaitu ma'qud alaih. Al-ma'qud alaih ini ialah perkara yang menjadi objek atau subjek akad jual beli. Yang melakukan perkara itu al-nabi, itu barang yang jual, dan al-thamin, harga atau bayaran. Kedua-duanya mempunyai syarat-syarat yang tertentu bagi yang perlu dipenuhi bagi maka jual beli itu sah. Okey, dan seterusnya. Okey. Syarat pertama bagi perkara yang diakadkan, iaitu barang yang dijual mestilah wujud ketika akad dilakukan. Ini bermaksud tidak sah menjual sesuatu yang tidak wujud ataupun yang tidak dianggap seperti tidak wujud ketika akad. Tujuannya adalah untuk mengelakkan unsur gharar, iaitu ketidakpastian dan jahalah, ketidakjelasan. Contoh jual beli tidak sah itu menjual buah-buahan sebelum ia wujud atau keluar hasilnya, dan menjual anak hewan yang masih berada dalam kandungan induknya. Seperti dari Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Hikmah bagi larangan ini ialah mengelakkan penipuan dan pertikaian dan menghindari unsur gharar, iaitu ketidakpastian. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Ahmad bin Azhar. Biometrik saya 085 Baik, insyaAllah pada hari ini kita akan lihat syarat kedua bagi sesuatu akad yang sah di sisi syarak, iaitu barang yang dijual dan harga yang dibayar mestilah bersifat halal dan dibenarkan mengikut hukum Islam. Oleh itu, sesemua urusan jual beli tidak sah jika yang melibatkan barang-barang yang diharamkan, antaranya arak, bangkai haiwan, darah babi, patung berhala dan anjing, seperti yang tertera di depan. Hal ini bersumberkan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan penjualan arak, bangkai haiwan, babi dan patung berhala. Baginda juga telah melarang menerima wang hasil daripada penjualan anjing. Sebagai kesimpulannya,
Sebagai kesimpulannya, kita dapat memahami bahawa syarak ini penting untuk memastikan akad jual beli itu sah dan diterima syarak, dengan memastikan barang dan mengelakkan sebarang keraguan, perselisihan atau pertikaian di kemudian hari. Ia juga menjadi cara terbaik untuk menjaga hak dan kepentingan kedua-dua pihak yang berurusan niaga, supaya segala urusan kewangan berjalan dengan adil, telus dan membawa keberkatan. Mematuhi syarat ini bukan sahaja menjamin keabsahan urusan kita, malah menjadi jalan untuk meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan juga manfaat dan kebaikan bersama bagi semua orang. Baik, insya-Allah itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.